Kerajaan lancar skim subsidi baja racun padi bukit untuk pesawah Sabah, Sarawak. Kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, KPKM, melancarkan skim subsidi baja dan racun padi bukit _HUMA, SBRPB, 2025 bagi mengukuhkan penanaman padi bukit di Sabah dan Sarawak. Menterinya, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata sebanyak 42 juta diperuntukkan untuk membekalkan baja sebatian padi 4 dan baja urea cecair, selain 11.4 juta ringgit lagi bagi racun rumpai cecair. Skim ini bermula musim Oktober dan dijangka memberi manfaat kepada 44,000 hektar tanaman padi bukit. Kerjasama strategik dengan Nafas akan memastikan proses pembekalan dan pengagihan baja serta racun berjalan lancar kepada pesawah layak. Mohamad berkata langkah itu selari dengan usaha kerajaan memperkasa kawasan luar Jelapang dan mengubah penanaman padi bukit daripada sekadar sara diri kepada skala lebih komersial. Beliau menegaskan komitmen kerajaan memastikan peladang tidak dipinggirkan, selain menyokong inisiatif meningkatkan hasil, kelestarian tanaman dan ekonomi luar bandar. KPKM turut mempertimbangkan Keningau sebagai hub pengeluaran utama padi bukit dan HUMA di Sabah. Program pelancaran turut disertai jualan agro madani oleh LPP, Farmer dan LKIM yang menawarkan potongan harga sehingga 30%.